Abang tu pun. Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni 28 hari bulan 10 2025. Kita ada dekat Merlimau, Melaka. Okey, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni kita dekat mana? Dekat Lembah Kesang. Lembah Kesang, Melaka. Merlimau Melaka. Merlimau, Melaka. Okey. Siapa namanya? Zaini. Cik Zaini. Kak? Su. Okey. Nak tanya sikit lah pasal masa datang gudang, tengok barang, sofa, kursi apa namanya, Betawi, set Betawi kan. Condition masa dekat sana dengan masa kita orang hantar hari ni macam mana? Masa datang tu ini pun belum buka lagi. Belum buka? Dalam kotak lagi. Dalam Kita kotak buka lagi. satu tengok. Berkenan kita terus lock. Terus lock Terus lock. Alhamdulillah. Berhati lah maksudnya? Alhamdulillah. Okey. Nak tanya sikit lah, macam mana boleh tahu pasal gudang Bosijan? Daripada Facebook. Facebook lah? Ya. Media sosial lah Ya. Okey. Kalau saya bahasakan abang boleh Ya, boleh. Kalau abang nak cakap dengan budak-budak muda sekarang kan, apa nasihat abang? Untuk masa depan ke? Untuk sekarang ke? Okey, nak bisnes boleh jadikan Bosijan sebagai rule. Untuk ikut follow dia, cara dia berniaga, kita galakkan lah bagi orang muda. Itu terbaik. Alhamdulillah. So, nampaknya abang kat berhati So, ada barang kita kasih Sol.